Dia kata kalau pergi sini memang boleh kita menyesal lah. Tapi kalau menyesal lagi kalau tak pergi. Okay, go! Dalam travelog kali ini, kami nak bawa anda ke Safari Jeddah, salah satu destinasi pelancongan yang termasuk dalam pakej Jelajah 5 Kota Saudi bersama Jelajah Dunia by KU JDT. Di sini terdapat banyak aktiviti menarik yang anda boleh lakukan seperti naik ATV, sandboarding, tunggang unta dan paling best, kita dapat makan makanan autentik Arab dekat bawah kemah di tengah-tengah padang pasir sambil layan view sunset syahdu kat sini. Sememangnya, satu pengalaman yang sangat unik yang anda tak akan dapat dekat mana-mana selain bersama KU JDT. Tekan button subscribe dan bell notification untuk stay tune bersama KU JDT. Okey, dah menempuh jalan hampir dekat 2 jam tadi. So kita sampai ke penghujung ni, Desert Safari. Nak pergi sebelah sana, bas sampai sini je. Nak kena transfer naik 4x4 ni insyaAllah. Jom. Okey, dah sampai dekat sini. Jagi kita update apa kita buat kat sini. Kita bawa dekat sini, dapat main TV secara private, tak payah ikut timing kan, sebab kita dah ambil satu slot ni. So kita tengok tim-tim kita. Tu Ustaz Fahmi kat sana. Kita nak berlumba antara musyrik-musyrik ni. Tengok apa ni. Desert Safari Jeddah, Ustaz Khairul Fahmi. Tengok Hairi kat sini. So kita nak tengok siapa boleh buat turn paling laju kat sana. Let's go. Langgar tu. Baru je ni dah langgar pula. Tak langgar ni. Kali ni ada ramai sikit dia. Ramai Hari tu kita seorang. Happy time tu. Belakang sana tengah explore. Memang best sebab apa, suasana dia desert lain daripada kalau kita main dekat on road tarmac lain. Dan nampak macam panas tapi sebenarnya just nice saja. So after this kita akan continue dengan aktiviti lain. Okay, bye bye. Okay, dia tak terlalu laju tempo tu. Ya, memang. Dia just nice kita control. And then safety pun very good. Ustaz Fahmi? Okey tak? Okey, Alhamdulillah. Kita dekat apa? Kita berada dekat desert, dekat kawasan Jeddah. Okey, nampak dia memang susah sikit nak sampai. Tapi dia private area. Dia kata kalau pergi sini memang boleh kita menyesal lah. Tapi kalau menyesal lagi kalau tak pergi. Okey, go! Okey, now kita naik untuk sandboarding. Kita tengok okey, Mamdo. Seorang. Ni apa benda ni, Mamdo? Sampan. Dia naik ni. Dia nak guna motor dulu halfway. Okey. Lepas tu dia nak naik dengan kaki. Okey. Mana ni? Kita nak sahut cabaran jemaah. So kita naik sandboarding. So kita naik sandboarding atas tu. Atas tu. Kita dulu kena try. Jom. Kita dulu semangat.
Macam ni tadi naik tadi dia kena apa? Okay, kita kena balancekan badan kita. Kalau ke belakang dia macam slowkan kita punya momentum ke depan. Okey. So kalau nak ke depan dia kena laju lah. So kiri dan kanan adalah untuk left and right lah. Kalau tengah-tengah jalan tak boleh berhenti lah nak betulkan. Tak boleh. Dia memang one shot je. So kita dah settle kat sini sunset. Okay, now dinner pula kita makan. Jom 5 Kota Saudi bersama KUJDT. Macam mana? Best? Kita orang baru lepas dinner. Okay. Memang baik position dia. So sekarang tengah layan waktu-waktu healing lah. View maghrib-maghrib macam ni. So lebih kepada healing. So memang best sangat. Ni the other side of Jeddah lah. Memang best. Macam best ke best safari Jeddah ni. Jadi kalau anda berminat nak pergi tempat-tempat macam ni, jom sertai pakej jelajah 5 Kota Saudi bersama Jelajah Dunia by KUJDT, di mana selama 9 hari 7 malam, selain menunaikan umrah di Mekah, anda juga akan melawat 4 lagi kota lain seperti Madinah untuk melawat Masjid Nabawi dan muzium-muzium bersejarah di sana. Seterusnya Bandar Taif, di mana anda boleh naik kereta kabel dan tobogan ride. Kemudian Al-Ula untuk melawat kawasan Urtan Al-Ula dan Jabal Al-Fil, dan juga Jeddah, di mana anda boleh menghabiskan masa sehari di sini mencuba pelbagai aktiviti di safari Jeddah. Tekan button subscribe dan bell notification untuk stay tune bersama KUJDT.